Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua yang menanti-nantikan kita punya podcast bersama dengan tetamu istimewa yang sangat-sangat saya hormati. Jadi kepada anda semua, anda bersama dengan saya Abang Manager, dan pada malam ini kita ada tetamu istimewa. Mesti korang tertanya-tanya siapakah tetamu istimewa. Sebab dalam live saya sebelum-sebelum ni memang saya ada bagi tahu bahawa saya, Abang Manager, akan buat podcast bersama dengan tetamu istimewa. Jadi tanpa membuang masa, saya rasa saya akan serahkan untuk memperkenalkan diri. Silakan Coach. Ini dia Coach Ida. Korang nampak tak? Ini dia. Kalau dekat dalam live, mesti korang tanya-tanya. Oh, saya nak tanya soalan sendirilah bersama dengan Coach Ida. Hari ini Abang Manager bawakan khas untuk anda bersama dengan saya, Coach Ida. Jadi soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan dah tanya-tanya tu, jangan risau. Sebab apa? Saya dah siapkan template untuk kita sendiri dengar apa jawapan Coach sendiri. Okey, tapi sebelum tu lah Coach, saya, kalaulah kita diberi masa 10 saat, okay, Coach, untuk memperkenalkan diri, apa yang Coach nak sebut dulu? Sama ada Coach nak sebut Coach ni seorang konsultan, pengarang ataupun mentor. Okey Coach, 10 saat dulu sekarang. Pertama sekali terima kasih kepada Mirul. Okey. Abang manager saya bukan tall, dark and handsome. Tapi mungkin saya bold, tough and handsome. Jadi mungkin cara ringkas lah kalau saya perkenalkan diri, saya nak merujuk saya sebagai konsultan dan saya pun minta orang panggil saya coach. Okey. Right. Jadi konsultan ni apa yang kita buat, as simple as macam konsultan lain kita buat training, kita buat coaching. Baik. Dan kita pun ada produk-produk educational. Alright. Tetapi menjurus kepada bidang perniagaan. Yang dalam market kita adalah SME. As simple as that. Oh, okey. Alright, Coach. Saya pun ada chat latar belakang Coach kan. So sebelum ni Coach pernah berkhidmat lebih daripada 20 tahun sebagai pengurusan sumber manusia. Lepas tu macam-macam. Kalau 20 tahun tu Coach sebenarnya, kalau mengikut pada data saya baru lagi berusia lebih kurang 20-an lah Coach. Sorry, 10 baru tu. Saya sekolah rendah lagi Coach. Jadi Coach dalam bidang ni dah lama, sumber manusia. Lepas tu boleh tak Coach ceritakan sedikit pengalaman untuk Coach bekerja tu selama dalam 20 tahun. Jadi first Coach start daripada mana? Okey, baik. Panjang ceritanya. Okey. Saya sebenarnya adalah penipu guam Okey. yang praktis lah. Dan mungkinlah saya dapati kerjaya guaman tu bukan satu benda yang saya minat. Faham. Right? Jadi kenapa tu bukan soalnya saya tak minat exactly guaman itu, tapi kemungkinan saya ada minat yang lebih besar di tempat lain. Di tempat lain tu maksud saya lebih minat untuk membangunkan manusia, membangunkan organisasi. Dan saya nak belajar bisnes yang macam mana kita tengok bisnes kat luar sana yang besar-besar kan. Macam mana dia boleh tapau market satu dunia ni. So I want to learn that. Jadi saya buat satu keputusan yang besar. Saya berhenti jadi peguam, dan kemudian saya join satu syarikat yang mana macam intro biasa yang saya buat. Syarikat yang mengeluarkan produk yang semua kita tahu. Ramai kita tahu, iaitu produk kicap kipas udang. So secara tepatnya nama syarikat itu adalah Zara Food Staff Industries. Okey, baik. Jadi masuk situ sebagai di situlah saya mulakan kerjaya dalam bidang pengurusan sumber manusia ni, ataupun cara lebih umum pengurusan lah saya nak ceritakan. Saya masuk situ sebagai HR, admin and legal officer. Alright. So nak dipendekkan cerita tu, dalam approximately dalam 4 ke 5 bulan saya dilantik jadi manager of that department, jabatan itu. Okey, dalam keadaan saya sebenarnya taklah kita tahu sangat lagi kerja manager ni macam mana. Dan in fact kerja HR tu pun saya belum lagi
matang lagi sebenarnya. Sebab Tidak saya baru belum sangat mahir lagi. lagi lah. Belum mahir lagi. Okey. Yang undang-undang tu mungkin kita tahulah kan. Okey. Tapi yang bab HR dengan admin tu, HR especially lah, something yang sangat baru bagi saya. 4-5 bulan baru kerja kan. Betul. Dan kemudian dilantik jadi manager pula. Mhm. Tapi nak pendekkan cerita juga, to cut the a long story short, dari situlah saya belajar. Walaupun struggle masa tu belajar, sebab masa tu tak sama macam sekarang. Betul. Kita ada internet dan sebagainya kan. So masa tu kita berharap kalau nak cepat tu, saya berharap kepada buku lah. Nak pergi training selalu pun bukan boleh juga kan. Betul. Sebab ia melibatkan kos. Jadi macam tu lah saya belajar. Kemudian saya start daripada situlah senang cerita. Okay, bila saya masuk dalam syarikat lain pun saya masuk dalam bidang yang sama, alright, dan saya belajar lagi dan lagi banyaklah. Sampailah yang abang manager sebut tadi, dalam 20 tahun lah pengalaman saya dalam bidang ini. Nah, itu nak pendek cerita lah tu. Okey, yang membuatkan saya tertarik coach, daripada seorang peguam, betul peguam tadi, jump into dalam satu industri yang sangat berbeza. So macam mana coach nak adapt benda tu sebenarnya coach? Sebenarnya tak susah pun. sebab saya ada lagi peranan sebagai legal officer kat situ. Okay, sebab saya rupanya saya diambil bekerja tu sebab saya ada background undang-undang, dan memang tujuan dia nak hybridkan that position sebagai HR, admin dan juga bahagian legal tu. Okey, faham. Cuma yang kalau kita nak adaptasikan kepada yang baru tu, yang HR tu, itu yang struggle sikit lah. Untuk saya nak memahami HR tu, apa benda kerja dia kan sebenarnya, the whole objective of the department. Sebab saya pun dilantik jadi manager tanpa ada proper onboarding process. Alright, jadi senang cerita, kalau yang saya sebut tadi, saya struggle lah, that's the keyword lah, saya struggle. Tapi struggle tu, it doesn't mean that saya biarkan saya mengadu, saya mungkin mengomel je kan, tapi saya do nothing. Tapi apa yang saya buat, saya beli buku, saya study, saya belajar, saya tanya orang kan. Jadi itu maksud struggle tadi. Jadi that's how akhirnya slowly saya pun dapat adapt dengan position itu. Faham. Okay, tapi ambil masa lah. Faham. So erti kata dia kat sini, jangan putus asa lah coach. Jangan putus asa. Jangan putus asa, kita keep on going. Okay, faham. Alright. So soalan ni coach. Okay, untuk soalan yang seterusnya. So dekat dalam storyline coach tadi, coach bagi tahu coach pernah menjadi seorang manager, position on manager that kan. Pernah tak coach tersilap groom staff coach yang coach rasa sebenarnya dia ni ada potensi untuk menjadi seorang leader ke, ataupun dia boleh orang kata senang, ataupun dia dikenali sebagai macam orang kanan coach. Kalau coach tak ada, dia lah boleh bantu coach untuk menyelesaikan tugas-tugas kan. Tapi sebenarnya orang yang coach pilih tu sebenarnya orang yang salah. Pernah tak coach lalui benda tu? Sudah tentu pernah. Saya percaya semua orang pun, manager pun mesti ada pengalaman tu. Okay. So it is part of the experience yang make us more mature, jadi lebih matang. Dan pengalaman saya tu, saya ambil seorang ni, saya ingatkan dia okey. Kita buat interview pun detail kan. Faham. Tapi mungkin somehow or other, some people ni dia are very inilah dia panggil apa? Cunning lah. Cunning tu maknanya dia pandai berlakon. Okey. Kan? Sembang kencang kan. Dan kita pun masalahnya kita ada that guts. Faham. Guts tu maknanya kita ada feeling kan. Okey. Mungkin something not right, tapi mungkin kita belum lagi belajar untuk kita nak mendengar feeling itu, guts tu, alright. Jadi saya ambil juga, dan at the end of the day, senang cerita, orang tu tak bagus pun. Tak bagus pun. Alright. Dan later on tu barulah saya tahu bila ada staff lain bagi tahu. Jadi tapi yalah, itulah bagi saya itu adalah perkara yang mematangkan kita. Faham. In that moment coach, pernah tak coach rasa macam
I do some mistake yang sangat-sangat berat. Contohlah, sebab bila kita dah bekerja kan, so of course kita punya majikan, dia meletakkan satu standard. And of course, in that your position pun, dalam masa yang sama, mesti coach rasa macam, ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Kan? Bila coach dah dilantik sebagai seorang manager. Tapi, coach tersalah langkah. So, in that moment, apa yang coach buat sebagai seorang manager that time? Tersalah langkah Oh, berat soalan ni. Tersalah langkah. Ada sebab ada pengalaman yang panjang. Jadi ada banyak moments yang berlaku, banyak reaction yang berlaku. Faham. Ada reaction yang betul, ada reaction yang salah. Faham. Right? So kalau reaction yang betul tu adalah saya minta maaf lah. Faham. Kita minta maaf balik, kita baiki semula apa yang silap. Sebenarnya sebab kalau kita tengok dalam konteks apa-apa masalah kat dunia ni, solution dia sebenarnya very direct. Cuma ego kita je yang menyebabkan dia jadi complicated. Betul. Dan kesilapan saya yang saya buat ialah because ada ego lah. Itu yang betulnya. Faham. Cara saya handle. Dan ada yang salahnya pula ialah bila kita ada ego tu sendiri, kita susah untuk mungkin nak minta maaf untuk supaya kita boleh betulkan semula perkara yang salah. Betul. Alright. So tetapi again benda tu lah yang menjadikan kita matang. Dan benda yang banyak yang kita nak share, yang supaya generasi yang kemudian ini dia boleh elakkan kesilapan yang sama yang kita buat. Sebab masa tu nobody taught us how to be a manager. Tak ada orang ajar. So kita pandai-pandai sendiri lah. Betul. Gitulah. Sebab that moment pun pada tahun tu, kalau tak silap saya lah, kalau kita nak buat research apa-apa pun, dulu tak ada internet sangat pun. Betul tak? Facility tu tak semudah sekarang. Betul. Kalau nak cari apa-apa perhubungan kait pun kena melalui Yellow Pages. Betul ke? Betul. Kalau nak cari jawatan kosong pun kita kena beli paper. Betul tak? Kena beli paper, beli The Star. Betul. Masa tu. Bukan, maknanya tidak macam sekarang lah. Faham. Semua fingertips. Faham. Alright. Soalan yang seterusnya untuk coach. Apa turning point yang membuatkan coach? Ini soalan yang sangat mahal lah bagi saya. Apa turning point yang membuatkan coach ni menulis buku 100 hari tukar staff jadi manager? Okey. Bila saya habis dalam bidang pekerjaan. Okey. Dalam SME, dalam corporate. Dan bila saya mula untuk kita buat consultancy dan kita mula membuat sesi coaching, bimbingan, training untuk usahawan. Dan saya jumpa ramai ataupun ramai yang founder-founder business ni dia mengadu. Dia kata kami ada managers, right? Tapi macam mana kami nak latih dia coach? So apa modul yang kami kena sediakan? Dan apa leadership ni, apa coach? Manager ni apa tugasan dia? Apart from apa yang disebutkan dalam JD tu, tapi sebenarnya macam mana kami nak kami beri JD pada manager, tapi dan dia tu pun tak tahu nak buat macam mana. Kami nak train pun tak tahu. So semua persoalan ni, jadi dia kind of macam mendesak saya. Mendesak tu sebenarnya klien saya sendiri lah tanya, coach ada tak modul? Tu soalan dia, ada tak modul? Ada tak sebarang guideline contohnya kan untuk manager kami ni, kami nak latih ni. Jadi mula-mula saya fikir nak buat modul untuk manager, modul untuk kita nak latih manager. Tapi bila saya mula menulis tu, saya rasa macam sangat bosan. So modul bahasanya sangat straightforward kan. So sangat straightforward, sangat baku, kan, sangat orang kata boring. Jadi saya fikir baik saya betul buku. Jadi akhirnya terjadilah 100 hari tukar staff jadi manager. Faham. So daripada kiranya dalam buku ni dia more kepada pembawakan kita coach punya dalam buku ni dia more pembawakan daripada pengalaman coach sebelum-sebelum ni lah. Faham. Alright, so dah terjawab soalan tuan-tuan puan. Macam mana coach ni boleh terbitkan buku 100 hari tukar staff jadi manager. Jadi jawapan dah ada. Saya dah jawab soalan tuan-tuan puan tadi. Alright, untuk soalan yang seterusnya,
dulu masa coach mula-mula kerja dalam HR ni, apa benda yang paling membuatkan coach ni rasa macam culture shocknya bila aku dapat satu-satu benda task ni? Pertama sekali, saya rasa mungkin bukan sekadar kalau saya dilantik jadi HR pun kan. Kalau lebih tepat kalau saya dilantik jadi manager pun sebenarnya. Sebab yang jadi culture shock tu adalah direlate kepada peranan sebagai manager. Yang HR tu satu part lah. Tadi macam saya dah ceritakan. Tapi yang part jadi manager tu yang kita sebut macam culture shock, ataupun kejutan lah sebenarnya. Kejutan tu adalah bila kita mula kita mula mentadbir satu jabatan dan kita kena beri arahan, kita kena buat keputusan. Dia tak sama macam kalau kita sebagai eksekutif. Sebagai eksekutif kita hanya menunggu arahan lah. Maknanya bukanlah menunggu saja, tapi maknanya kita terima arahan dan kita execute. We don't have the power untuk make decision. Hanya certain things je lah yang kita boleh buat keputusan. Jadi peranan kena buat keputusan, peranan kena buat kena beri arahan, peranan untuk membimbing pasukan tim kita. Yang itulah yang mengejutkan tu. Sebagai manager. Faham. So maksudnya even though kalau kita baru dilantik ke jadi manager ke macam mana ke, still kena ada guideline jugalah coach. Kena. Ada pada pandangan sangat kena. Sebab pengalaman saya bila saya beritahu tadi tidak ada proper onboarding process masa itulah untuk saya. Jadi itu yang saya tercangak-cangak tu. Faham. Saya nak bertindak sebagai manager ni macam mana? Alright. So what is actually being expected? From me dalam perjawatan manager tersebut. Tetapi saya ambil inisiatif. Bila yang masa kali pertama saya jadi manager dalam syarikat itu, yang di Johor tu, apa yang saya buat adalah, ini inisiatif saya sendirilah. Saya fikir saya kena solve problem. That is the only thing yang saya fikir masa tu. Saya kena solve problem. Sebab memang inherently sebelum itu pun, masa sekolah pun, saya memang dah dilatih mind saya untuk solve problem rather than saya bermain dalam masalah. Duduk dalam masalah. Jadi bila saya jadi manager, saya terus buat satu, nak pendek cerita, perjumpaan dengan staff. Dan saya gather all the information daripada staff, apa problem dia regarding HR ni kan. Contoh macam marketing nak keluar sana ada masalah dari sudut allowance dan sebagainya. Saya kumpulkan, collect all of the information daripada staff, kemudian saya rankingkan masalah tersebut. Ini masa umur 27 tahun ya, kena ingat. 27 tahun masih muda dan saya nak cerita tak ada training sebagai manager kan. Dan saya prioritaskan semua tugasan tersebut dan masalah tersebut, dan saya come up dengan solution dia. Solution tu pun bukan saya seorang fikir, saya minta pandangan sekali ya. Dan kemudian saya bentangkan, saya buat proposal, saya bentangkan kepada management, dan akhirnya saya ingat dalam 70% daripada all of the listed problems itu, issues itu has been solved. Telah selesai. Walaupun ada yang bertahun-tahun tak selesai, tapi alhamdulillah saya dah selesaikan dalam sebulan 2 macam tu. Faham. Itulah permulaannya lah. Permulaannya. Tapi itulah macam ada setengah pandangan lah kan. Bila diorang ni bekerja dalam satu syarikat. So sometimes bila diorang berhadapan dengan managers ni, kadang-kadang diorang ni tak buat task-task yang macam apa yang coach explain dekat kita kan. So apa pandangan coach ataupun nasihat coach kepada pekerja tersebut yang berhadapan dengan this situation? Sebab kadang-kadang bila kita menghadapi satu masalah yang agak susah untuk kita nak berdepan dengan kita punya managers, of course kita sebagai pekerja, yang pertama sekali kita akan rasa malas. Yang kedua, kita akan ada kurang komunikasi dengan managers tu. Jadi apa nasihat coach kepada pekerja-pekerja yang macam tu bila dia berdepan dengan masalah manager ni? Ni nasihat kepada pekerja ya? Ya. Kalau bagi saya, kalau pekerja tu dia kena faham. Bagi saya, kita saling faham memahami peranan masing-masing. So pekerja kena faham peranan manager, only then dia boleh appreciate apa yang manager tu nak buat. Alright? Dan vice versa, manager tu pun mesti memahami juga peranan staff di bawah dia. Dan orang bawah ni, yang staff bawah ni, dia kena, bagi saya macam mana pun dia kena support je lah.
Dia kena support manager. Tetapi at the end of the day, saya fikir yang terlebih penting sebenarnya manager tu sendiri yang mesti ada leadership. Sebab orang bawah ni dia sebenarnya dia nak mengubah pun mengubah manager pun tak boleh mengubah. Betul. Kan dan peranan dia yang kita beritahu tadi, expectation kita hanyalah dia boleh memahami apa yang manager terlalui. Tetapi ultimately bagi saya leadership manager tu yang penting. Kepimpinan manager tu yang sangat penting untuk memastikan orang bawah dia boleh ada command ataupun boleh ada influence over orang bawah dia. Faham. Maksudnya apa-apa pun pucuk pangkal dia, manager tu memang kena tahu peranan dia lah. Dia memang kena faham. Okay? Masalahnya sekarang ni adalah manager ramai yang tak faham peranan manager yang sebenarnya, kan? Dan ultimately juga isu dia yang utama juga adalah dia tak faham macam mana dia boleh ada ataupun dia boleh membina pengaruh over team dia. Oh, faham. Maksudnya dia nak dapatkan kepercayaan semua benda-benda macam tu. Okey, faham. Dia tak tahu sebab mungkin dia telah dikaburkan dengan misteri-misteri seperti mesti jadi karisma, mesti ada aura. Okey, faham. So apa ni yang jenis macam itu. Okey, faham. Jadi dia tak tahu sebenarnya ada prinsip yang sangat asas yang sebenarnya yang membolehkan dia membina pengaruh. Faham. Alright, coach. Saya ada dapat satu soalan daripada salah satu saya punya viewers dekat TikTok. Okay. So, one of the viewers dalam TikTok saya ni pun merupakan anak murid coach jugalah saya rasa sebab dia salah seorang pembeli buku sampai saya tukar staff jadi manager. Okay. So, soalan dia coach, dalam buku tu apa satu bab yang paling underrated tapi sangat penting untuk staff jadi manager? Bila sebut underrated ni susah juga nak jawab. Okey. Kemungkinan lah, saya pun tak tahulah sebab kalau kita kata underrated ni probably mungkin kita ada empirical study ke apa yang nak menunjukkan bahawa it is something yang which is underrated. Tapi kemungkinan konsep ataupun peranan manager dalam POLC tu. Right. Plan, Organize, Lead, Control. Betul. Yang mana bila saya check dengan ramai manager, in fact termasuk ramai top management sekali, they themselves do not understand dan dia tak pernah tahu pun. They do not know apa itu POLC. Dan contohnya bila saya tanya, cuba simpulkan apakah peranan seorang manager contohnya ataupun peranan seorang leader, tak boleh nak simpulkan. Tapi bila saya mention POLC tu, saya terangkan dan mereka mengiyakan bahawa semua yang tercakup di bawah P and tercakup di bawah O, L dan C itu, semua itulah merangkum tugasan manager dan leader. Alright. Jadi probably saya tak tahu, mungkin itulah kod yang underrated tu. Tapi ataupun mungkin ada satu lagi kod kemungkinan jugalah yang underrated juga, kemungkinan isu pengaruh. Sebab bila kita bercakap soal leadership ini, kemungkinan ramai yang hanya menekankan soal kosmetik luaran. Mesti tampak macam ni. Luaran ni penting dia because it is a source of first impression. Dia sumber impresi awal, which is important as well. Tapi bagi saya not that as important as perkara yang paling fundamental dalam konteks leadership itself, iaitu the keyword yang utama dia adalah leadership mesti ada clear direction bagaimana. Dan untuk dia nak bawa team dia untuk pergi kepada direction tu, dia mesti ada pengaruh. So ada dua keyword lah, satu direction, satu pengaruh. So probably ini mungkin benda yang underrated sebab contohnya bila kita lantik manager, seorang leader, seorang top management lantik manager, dan awak je kerja. Secara rutinnya tanpa dia menekankan kepada bahawa you have to have influence over your people. Tapi macam mana nak ada influence, tu ramai tak tahu. Itu kita redahkan. Faham. Alright. So ada juga
saya dapat komen-komen jugalah. Dia kata ramai ingat yang jadi manager ni sebenarnya tu hanya untuk naikkan gaji je, hanya sekadar nama ataupun pangkat lah orang panggil kan. Tapi dari pandangan coach sendiri, apa beban yang orang lain tak nampak sebenarnya apabila kita menggalas tanggungjawab sebagai seorang manager? Dia exactly something yang opposite atau berlawanan dengan bila mana dia belum jadi manager. Okay, kalau dia belum jadi manager, katalah dia executive, alright, dia tak jadi manager, dia tak perlu, macam kita bincangkan tadi, tak perlu setkan the whole planning untuk department dia. Dia tak perlu setkan clear direction matlamat, dia tak perlu buat strategi. Probably strategi kecil untuk bahagian dia saja, tapi bukan strategi untuk the whole department. Dia tak perlu untuk menyusun semua anggota pasukan dia, delegate task, kemudian mungkin menyediakan SOP gerak kerja, dan juga dia tak perlu nak solve problem pada level manager. So benda-benda yang senang cerita, apa yang dia tak perlu buat masa dia executive tu, dia dah kena buat pada level manager. Itu benda yang bagi saya dia membezakan lah di antara masa dia executive dan currently dia sebagai manager. Faham. Alright coach. Ramai ni soalan dia, ramai owner SME yang lantik manager ni sebab dia dah lama bekerja dalam sesebuah company tu kan. Jadi apa kesilapan besar dalam keputusan yang macam tu? Di keputusan tu dia probably not totally wrong, not totally right, alright. Dia macam ni, at the end of the day, bila kita nak decide seseorang tu nak jadi manager, dia bukan soal seniority, bukan soal dia dah lama bekerja dia ataupun dia paling tahu kan. Tetapi juga kita kena imbangkan dengan kemampuan dia untuk lead, membimbing tim tu. Boleh beri arahan, communication, dia have command over the team, ada influence, benda macam tu. Sebab ramai orang dia hanya ambil staff dia yang mungkin senior tu, dan juga yang senior tu biasanya dah tahu buat kerja lah. Dia dah biasa buat kerja dan dia tahu A to Z dalam konteks kerja tu. Dan biasanya dilantik jadi manager sebab only on the basis dia pandai buat kerja. Tetapi bila dia jadi manager, itu satu senario yang totally different berbanding dia belum manager. Jadi bila ramai yang banyak kes yang berlaku adalah staff yang dilantik jadi manager tu dia tak boleh bawa. Dia tak boleh bawa. Kan? Probably dia mungkin difikir boleh buat sebab mungkin awalnya dia tak tahu bebanan manager seperti itu. Macam kita sebut, kena buat keputusan, kena solve problem, kan? Kena selesaikan masalah di kalangan tim, kan? Dan kena hadapi semua ni perception daripada tim ni, benda tu berat. Alright, jadi ramai juga kecundang di tengah jalan. Sama ada mereka tu sendiri mengakui mereka tak mampu nak bawa, ataupun mereka ini telah diputuskan oleh top management bahawa mereka tak mampu. Jadi kena sama ada diturunkan pangkat semula ke kan. Banyak juga kes macam tu lah, senang cerita. Dan ada juga yang stay kat pejawatan tu, dan tapi akhirnya apa yang berlaku adalah mereka tak berfungsi sebagai manager. Sebaliknya mereka hanya buat kerja sama macam staff lain. Senang cerita, tim itu lack of leadership. Sebab itu bila kita tengok kerja jalan, tapi dari sudut cohesiveness, kerjasama satu pasukan, dari sudut keteraturan kerja, standard kerja, benda tu hancur sebab tak ada leader yang menjaga. Quality hancur. Kerja jalan, tapi banyak herutnya sana dan sini, banyak lompong dia. Saya nak tanya coach, ada possibility tak coach, walaupun orang tu baru je bekerja kurang daripada 2 tahun lah contoh kita buat perbandingan orang yang kita ada A dan juga B. A ni kerja 5 tahun, yang B ni kerja bawah daripada 2 tahun dekat company yang sama. Ada potensial tak yang kurang daripada 2 tahun ni dia dinaikkan pangkat tu jadi seorang manager? Coach rasa ada tak potensi macam tu? Bagi saya ada. Alright.
jika dia memang menunjukkan dia ada potensi. Faham? Okey. Tetapi potensi itu kalau nak ditunjukkan, dia mesti ada some kind of evidence lah, ada bukti. Kemungkinan masa dia jadi eksekutif, dia telah diberikan task level manager yang membolehkan top management tengok dia ada potential. Potential tu maknanya ada bukti bahawa dia boleh mendaki kerjaya dia ke level yang lebih tinggi pada masa akan datang. So ada dia punya bukti dia. Buktilah. So Dan ada potential lah. so long as walaupun dia baru, dia 2 bulan ke contohnya, so long as dia ada that potential, yang kita rasa yang kita boleh dan kita boleh percaya dia boleh laksanakan tugasan manager itu, dan at the same time ada banyak ruang yang kita boleh groom dia menjadi a better person, better manager. Bagi saya tak ada salahnya. Cuma dalam realiti itu dia sedut ideally kan dan teori, tapi dalam realiti biasanya lah orang yang baru, contohnya baru kerja, melainkan dia baru kerja tapi ada pengalaman yang banyak. Sebelum tu lain cerita. Tapi kalau kita ambil orang yang baru, betul-betul fresh, baru bekerja 2 bulan contohnya, nak terus jadi manager, dalam kebanyakan kes susahlah nak jumpa orang yang boleh. Tapi saya tak nafikan kemungkinan ada orang boleh. Sebab manusia itu dia unik, dia tak sama di antara satu sama lain. Faham. Alright. Okay coach. So saya nak tanya coach jugalah, macam mana owner ni dia boleh kenal staff dia yang boleh group jadi leader, bukan sekadar buat kerja. Maksudnya macam mana dia orang boleh observe lah daripada kalangan staff ini untuk jadi seorang leader. Macam mana? Kita ada tools yang kita boleh guna. Tapi kalau katalah kita tak bincang tools tu lagi, kita melihat kepada, atau kita menggunakan observation lah. Pemerhatian kan. Bagi saya kita boleh observe macam saya dah sentuh sikit tadi, iaitu kita observe bila mana kita berikan satu task. Ini yang kaedah yang saya pernah guna. Task tu level manager, right? Dan staff itu dia boleh buat tugasan tersebut, right? Bermaksud dia ada that potential. Nombor 1. Nombor 2, indicators dari sudut percakapan dia. Percakapan dia, maknanya katalah kalau dia berbincang tentang sistem, dia ada that potential jadi manager. Dia talk about sistem, dia tak bercakap soal manusia. Dia tak cakap soal event, kan? Dia cakap soal sistem. Sistem patut macam ni. Dan kemudian dia cakap soal solusi. Saya fikir bahawa ini problem, ni solution dia. So saya nampak potential dia kat situ. Yang ketiga, saya nampak dia ada care, ada rasa kebertanggungjawabkan terhadap organisation dia. Dia ada kerisauan. Risau dia tu bukan something yang fake. Risau dia something yang genuine, yang asli, yang kita boleh rasakan keaslian dia. Dan begitulah the few other indicators, yang ini yang kalau tak cerita bang tools lah, yang saya biasa gunakan untuk kita nak identify. Tapi kalau kita bercakap soal tools ada satu tools yang kita bagi yang dinamakan sebagai, bukan saya tak cerita tools tu, itu daripada Harvard, iaitu dia panggil 9 grid box. Atau ada satu kotak yang ada 9 grid, ada 9 petak, 9 petak semua sekali. So dia potential and performance metrik kita panggil. Yang mana kita akan ada soalan, satu set soalan untuk menilai potential dia, kita kena jawab, dan satu set soalan untuk menilai performance dia. Just to answer the question yang diberikan, dan jawapan daripada situ akan kita gunakan untuk kita melihat, kita petakan balik, mapping balik dalam 9 box grid itu, dan dia akan memberi indikator kedudukan staff itu berdasarkan jawapan yang kita dapat tadi. Dia kat mana, right? Katalah dia dapat dekat nombor 3 contohnya, dia mungkin ideal. 4 contohnya. Jadi kita akan merujuk kepada tool itu. Tetapi tool itu bergantung kepada jawapan yang kita berikan, dan jawapan itu kita dapat daripada observation kita juga. Sebab itu saya kata, walaupun kalau kita tak cakap soal tool lagi,
kita menggunakan observation tadi sahaja. Tapi kalau kita ada observation dan kita gunakan tool, lagilah tepat. Macam tu lah. It's not simple lah sebenarnya coach. Dia sangat berat lah sebenarnya. Betul. Sangat berat. Betul. Alright coach. Untuk soalan ni sebenarnya saya tertarik sebenarnya soalan ni. Dia berkenaan dengan golongan Gen Z. Okay. So apa pandangan coach sebenarnya? Gen Z ni sebenarnya diorang nak kerja yang fleksibel, balance. Tapi kalau ikutkan pada kita yang berbeza aliran ataupun berbeza generasi, kita nak kerja tu hasil dia cepat kan. Jadi apakah jalan tengah-tengah dia coach? Jalan tengah-tengah dia supaya kita boleh genuinkan antara dua ni lah. Boleh gabungkan dua-dua ni kan. Macam mana method dia tu? Gen Z ni dia jadi satu isu lah. Nowadays kan di kalangan even HR practitioners, di kalangan leaders dan founders lah kan. Because probably because of the uniqueness dari sudut pemikiran dia, perception dia, how they see things, how they look at the world kan. Mungkin ada perbezaan dan yang probably disebabkan oleh too much of information. Alright, dan information berada di fingertip mereka saja. Tak sama macam zaman dulu kan. Saya selalu cakap kitab rujukan dia orang utamanya adalah TikTok lah. Okay, jadi dia ada this kind of perception. Dia nak macam yang bar manager sebut tadi, iaitu dia nak ada flexibility dalam konteks kerja dan sebagainya. Okay, bagi saya nombor satu macam ni. Gen Z ni adalah still a human. Dia masih manusia. Kalau toreh tangan dia masih keluarkan darah warna merah lah. Betul. Okay, dia masih berdiendikkan manusia, bukan ada spesies lain. Okay? Jadi alien ke something, bukan. Jadi dia cuma isu dia adalah dari sudut kita panggil sebagai perception. So ada perception yang bagi saya betul, ada perception yang saya fikir mesti diperbetulkan. Dari pendekatan saya adalah, kalau Gen Z itu dia memakai perception yang saya rasa kurang tepat, tugasan saya untuk memberikan perception yang sudut pandang lain yang supaya dia boleh dia mungkin boleh memikirkan untuk mengubah perception tersebut. Tapi kalau macam perception dia itu adalah perception yang mungkin benar, jadi bagi saya there's no harm bagi kita untuk kita turut, mungkin kita bukan kita panggil melayan, tapi kita boleh kind of entertain that perception, dan no harm pun bagi kita. Dan probably perception itu mungkin perception itu berlaku disebabkan oleh perubahan situasi, dan kita kena accept the reality. Itu kalau berlaku perubahan situasi. Contohnya zaman sekarang ni satu zaman yang serba-serbi mahal. Betul. So berlaku peningkatan cost of living, alright? Dan itu yang dialami oleh Gen Z. So probably itu mungkin one of the reason kenapa mereka agak kuat concern dengan dari sudut dia nak ada flexibility, sebab mungkin dia nak cari buat kerja lain. Okay, habis kerja siang, malam buat Grab. Contohnya untuk memastikan boleh dapat stream of income yang lebih stable, untuk membolehkan mereka one fine day untuk beli rumah yang juga semakin mahal. Jadi itu adalah perkara yang probably yang kita mungkin boleh pertimbangkan. Okay, sebab itu based on reality. So it doesn't mean that sebab semata-mata dia orang fikir macam tu, maka kita kata kita tolak automatically dengan hanya atas sebab mereka Gen Z. Jadi we have to look at things itu case to case basis. Okay, secara objektif, bukan secara pukal ataupun bukan secara bandel. Right. Jadi itu bagi saya, pandangan saya macam tu lah. Cuma kalau pendekatan lah dengan Gen Z ini, yang saya nampak adalah sebenarnya dia nak apa sama je macam yang apa yang orang lain dulu nak. Cuma kehendak tu lebih kuat sebab mereka lebih terdedah kepada hak-hak mereka sebagai pekerja. Contohnya dia nak bekerja dalam environment yang kondusif. That's very normal. Dia nak bila dia masuk dalam satu alam pekerjaan, dia nak diberi bimbingan yang sewajarnya. That's very normal. Benda yang saya nak tapi saya tak dapat masa dulu. Doesn't mean that saya tak nak. Alright? Tapi benda yang dia nak tu because of dia ada kesedaran yang lebih awal. Okay, jadi benda-benda macam tu bagi saya we should provide. Itulah antara kaedah untuk kita pastikan kita boleh tackle this Gen Z. Sebab kadang-kadang saya rasa lah, ini last word saya untuk Gen Z ni,
untuk mungkin founder-founder business manager yang berhadapan dengan Gen Z ni, kalau contohnya kita hadapi banyak masalah dengan Gen Z, Betul. nak berbanding dengan orang lain, bagi saya check diri kita dulu. Faham. Kita takut pendekatan kita itu yang sebenarnya tidak tepat, itu sajalah. Betul. Sebab kita tak boleh nak sangka lagi, sebab zaman sekarang ni memang boleh dikatakan Gen Z dah masuk ke alam pekerjaan, betul tak? So nak memang kita akan bekerja sama dengan diorang, betul tak? So dalam masa yang sama pun kita pun kena memahami Gen Z punya mindset. Dalam masa yang sama Gen Z pun kena faham term of words dia, SOP bekerja, betul tak? Betul tak macam tu? Betul. Kan? Betul. Alright coach. So untuk dari segi untuk dunia corporate dan juga bisnes kecil coach, ini kita sentuh bab ni. Jadi kalau coach dah tengok antara dua dunia ni, sebab pada pendapat saya coach dah bekerja dalam satu industri yang besar tadi, zaman coach muda, coach dah bekerja dekat satu kilang yang bagi saya satu pembekal yang satu Malaysia tahu kot, saya rasa kan, yang kipas cat udang tu, betul tak? Kemudian coach pun dah pernah berurusan juga dengan company yang SME kecil. Okey, jadi apa perbezaan paling ketara dari segi urusan SME dan juga company corporate yang besar tu? Perbezaan dia yang paling ketara pada pandangan saya adalah straightforwardly, untuk yang company yang besar ni, mungkin saya kira kebahudan tadi pun Zarul Fusah pun dimasali dalam kategori SME kan. Tapi ada syarikat yang besar lah yang saya pernah jam, bagi saya sama aja yang kategori ini, iaitu dia sistem kerjanya ataupun corak kerjanya lebih sistematik. Faham? Lebih dan sangat sistematik. Faham? Membolehkan yang kalau saya panggil itu sebagai 8E 8 elemen sistem bisnes. Itu 8E itu asas yang kita kena ada untuk kita membolehkan syarikat kita dia boleh run by itself, according to the system. Jadi senang cerita 8E dalam syarikat-syarikat macam ni dah very strong. Faham? Dan that's why bila mereka nak kembangkan bisnes mereka tu, mereka hanya perlu increase the capacity, tapi engine yang support di bawah tu dah ada. Right. Berbeza dengan SME yang kecil ni, yang mungkin kita kata mostly yang small tu lah, small ataupun yang medium, yang awal dengan tengah-tengah. Most of them maknanya corak kerja dia tidak sistematik. Faham. Dan banyak kelompongan dari sudut 8E tadi. Faham. Ini kita tolak cerita yang bab pemasaran. Pemasaran. Kita tolak cerita pemasaran, kita bincang tentang pengurusan. Hisap. Jadi senang cerita 8E itu sangat-sangat lemah. Faham. Apa itu 8E? 8E itu merujuk kepada 8 elemen lah. Leadership nombor 1, nombor 2 structure and team, nombor 3 DS and JD, departmental scope and job description, nombor 4 LOA limit of authority, nombor 5 SOS standard operating system, polisi dan prosedur kan. Nombor 6 HPC high performance culture, nombor 7 CNC communication and control, dan 8 IIT infrastructure asset and technology. So basically these are 8 elements yang support perkembangan syarikat. Yang saya dapati inilah perbezaan ketara di antara syarikat corporate yang besar, yang sangat strong dengan syarikat SME yang mungkin baru nak grow ini. Fundamental yang 8 ini sangat-sangat boleh kata sangat lemah ataupun mediocre, yang sangat sederhana. Itu je lah. So coach, kalaulah coach ni boleh retrain kalaulah coach ni boleh retrain semua manager yang ada kat Malaysia ni, apa benda yang pertama sekali yang coach nak ubah? Benda pertama yang saya nak ubah? Betul. Mindset. Kenapa mindset? Sebab daripada mindset itulah yang menggerakkan seseorang. Daripada mindset yang ada melibatkan isu perception, daripada perception itu akan diterjemahkan menjadi tindakan. Kalau dia ada mindset yang salah, mindset ataupun perception yang salah, sudah tentu dia akan bertindak cara yang salah.
ataupun dia tidak bertindak langsung. Right. Jadi kalau the first thing yang saya fikir yang penting untuk kita buat perubahan, kalau saya dah nak take manager, saya akan share satu mindset, nama dia proaktif. Sikap proaktif. Okay. Kenapa sikap proaktif? Sebab sikap proaktif ni ada few traits, ada beberapa ciri. Tapi ada 2 traits utama yang saya highlightkan yang menjadi prinsipal dalam hidup saya sendiri, iaitu yang pertama sekali, orang proaktif ni dia bertindak, dia tidak dikenakan tindakan. Okey, tindakan tidak be imposed upon him, tapi rather than be imposed, dia yang bertindak. Selagi mana dia tahu apa skop dia tak tunggu orang lain beritahu, dia akan bertindak. Right? Dia sentiasa duduk dalam mood tindakan, action mode. Kalau dia ada masalah, dia dalam action mode. Kalau aku ada masalah, apa action mode kita? Selesai kan? Kalau kita ada kekuatan, kita gunakan. Kalau kita ada kelemahan, kita akan atasi. Kita akan duduk dalam action mode untuk mengatasi masalah. Bukan kita duduk dalam masalah. Right. Senang cerita, kalau kita pakai perception pertama ini, trik pertama ini, iaitu orang proaktif ni dia bertindak. Jadi sebenarnya kita tidak akan senang cerita, kita sentiasa duduk dalam mode tindakan dan kita akan cari solution. Contohnya lah, saya manager, saya tak tahu apa kerja saya. Berbanding sekadar dia nak merungut, nak menunggu bos tolonglah bagi saya latihan bla 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 kan. Orang proaktif, walaupun memang itu tanggungjawab bos dia, tapi orang proaktif akan create dia sendiri punya self development program, SDP. Dia akan create self development program dia sendiri. Exactly macam saya buat dululah. Right? Rather than menunggu bos dia kan, syarikat tak bagi apa-apa, tunggu je kan, dan kemudian merungut. Right? Dan trik yang kedua orang proaktif ni, dia sifat yang kedua orang proaktif ni adalah dia sedar kebolehan dia untuk membuat pilihan. Dia tidak akan menurut emosi dia macam tu saja, sebab dia realize bahawa dia ada pilihan untuk dia memilih A ataupun B. Okay, tidak ada satu situasi yang memaksakan dia untuk bertindak mengikut satu konsep saja. Okay, jadi dan bila dia memilih itu, dia memilih prinsip. Jadi whatever yang kita buat, kita kena pilih prinsip. Contohnya prinsip yang paling penting yang dalam hidup kita, antaranya contohnya sifat adil. Kita kena adil. Yang kedua, prinsip tidak membuat keputusan ataupun kita tidak membuat andaian, tetapi kita kena validate sesuatu itu. Itu contoh prinsip. Okey, jadi bagi saya nombor satu yang kalau paling penting, kalau HR, mindset dulu. Nombor dua, katalah ranking, dua je. Paling penting saya nak orang HR ni, nombor satu, dia kena mahir undang-undang kerja. Okey, faham. Tadi yang lebih mindset, tapi ini berkaitan dengan functional competency. Saya nak dia mahir undang-undang kerja, sebab bila HR dia mahir undang-undang kerja, dia akan jadi lebih confident untuk nak berhadapan dengan top management, ataupun lebih confident untuk nak berhadapan dengan staff. Supaya dia tidak, sebab staff sekarang ni boleh dengan TikTok, normal consultant kan. Betul. Kalau dia salah cakap, nanti dia malu. Betul. Sebab staff kata, saya dengar TikTok tu cakap macam ni, dan dia tak ada hujah. Jadi itulah senang cerita. Sebab zaman sekarang ni rujukan semua hujung jari, macam coach sebagai tahu. So kadang-kadang bukan saya nak mempertikaikan, tidak. Cuma bak kata orang-orang lama-lama baru setahun jagung dah nak bagi nasihat kepada orang. Dia ibaratnya macam kena makan garam dululah baru kita bercakap. Betul tak coach? Betul. Alright coach. So kita pergi kepada soalan kita, dah nak penghujung rancangan dah ni coach. So saya rasa apa yang saya sebelum ni coach, saya cakap jujur lah coach, saya tak berapa into sangat dengan manager. Maksudnya saya tak pernah tahu pun peranan, tanggungjawab kita sebagai seorang manager ke. Sebab saya tak pernah berada in that position. Tapi bila saya baca buku 100 Hari Tukar Staff Jadi Manager ni, banyak info dan juga input saya, walaupun saya tak pernah walaupun saya tak pernah pegang position sebagai seorang manager, kita sebagai pekerja pun sebenarnya kita kena tahu, sebab itu memang adalah tanggungjawab dan juga peranan kita dalam pekerjaan kan. So kalau mengikut pada pengalaman coach yang dah banyak bantu kan ramai orang untuk maksudnya banyak
menasihati orang, konsult orang semua apa kan. So apakah kisah kejayaan yang paling coach bangga sepanjang coach berada dalam bidang konsultan ni? Kisah kejayaannya. Betul. Kalau dalam konteks syarikat tu saya ingat banyak lah. Okey. Contohnya kita guide syarikat yang daripada sales dia dalam 1 juta, dia pergi sampai ke 3 juta, right? Okay. Dan the same company, HR dalam the same company, HR itu tidak ada langsung background HR sebenarnya, right? Dan dia daripada exec, kemudian saya train dia dalam konteks HR, kemudian dia sampai dia naik manager, jadi manager, dan akhirnya sampai dia jadi GM dalam syarikat itu yang saya sebut tadilah. Dan probably it is one of the many stories lah, yang saya boleh pick up dalam konteks kita sebut kejayaan tu. Sebenarnya ada banyak lagi lah, tapi saya personally tidak menulis satu-satu kan. Tapi kalau recall tu kita tahu, sebab kita tahu tu saya tak mencari, tapi yang saya coach, yang saya train tu dia sendiri beritahu saya. Dia WhatsApp personally contohnya kan, alhamdulillah coach saya, kita dah berkembang macam ni contohnya. Cuma saya tidak secara sistematik lagi, belum sempat lagi nak kita macam boleh buat lah kan, nak collect testimoni dan sebagainya. Tapi itu yang saya cerita tadi is one of the stories lah, success story yang mungkin saya boleh highlightkan daripada banyak-banyak story yang ada. Faham. So bukan satu pencapaian yang biasa sebenarnya coach. Bila saya dengar tadi tu, alhamdulillah bantuan tu daripada 1 juta kepada 3 juta tu satu yang sangat luar biasa lah. Sebab boleh dikatakan perubahan yang sangat, bagi saya, kita walaupun perniagaan biasa-biasa nak cecah sale, contohlah sebab saya pun pernah berniaga dulu coach. I see. So dulu kalau satu hari, bukan satu hari lah, sebulan lah, sebulan kita berniaga, kita nak cecah sale 1,000 pun sebenarnya sakit juga sebenarnya kan. So bila dah cecah untuk 1 juta tu, alhamdulillah. Alright coach, kalaulah coach tinggalkan satu message untuk semua orang yang tengah menonton kita kan, apa pesanan coach kepada orang dekat luar sana, terutamanya dalam bidang pekerjaan yang kita nak fokuskan? Contohnya kalau manager ke, ataupun dia ni seorang business owner ke, apa message coach sebenarnya yang coach nak sampaikan kepada orang-orang yang tengah menonton kita? Banyak message nak sampaikan, tapi saya ingat kita ambil the exact tagline of apa ni, our company, iaitu wisdom for growth and sustainability. Faham. Pesanan saya adalah kita sentiasa kena ada cita-cita untuk sentiasa berkembang, dan at the same time bukan sekadar berkembang, kita juga memikirkan dari sudut sustainability ataupun kelestarian ataupun kemempanan. Sama ada dari sudut personal growth kita, dan juga ataupun dari sudut company growth, perkembangan syarikat. Jadi kita memikirkan kita kena berkembang tu kita kena move daripada satu point kepada point A kepada point B dalam konteks alam pekerjaan kita. Don't be static dekat satu perjawatan. Sentiasa ada cita-cita untuk naik. Kalau kita buat company, kita kena ada sentiasa untuk ada cita-cita untuk kita nak grow. Tapi sebab kenapa kita nak grow itu might be varies. Contohnya, ada orang yang lebih bersifat kepada kendiri, dia nak kaya, dia nak banyak duit, dia nak ada aset yang banyak kan. Ada orang bersifat lebih kepada sosial, dia nak berjaya sebab dia nak menyumbang balik kepada masyarakat. Kalau dia nak menyumbang kepada masyarakat pada skala yang besar, dia kena ada kejayaan yang besar. Kalau tak, dia hanya boleh ada beri bantuan ataupun pulangan dalam konteks yang skala yang kecil. Ada orang tidak betah untuk memberi sumbangan yang kecil. Kan dia perlu untuk memberi, dia nak memberi impak yang besar kepada dunia. So that kind of
that kind of cita-cita yang ambition yang bagi saya tidak salah pun dan sepatutnya kita ada. Sebab kalau semua orang kita berfikir untuk kecil, siapa yang akan jadi besar? Jadi think about growth and think about being sustainable. Alright coach, soalan yang terakhir saya. Banyak soalan terakhir ni. Sebab bukan apa coach, susah sebenarnya untuk kita nak jemput coach datang ke studio kita. Sebab kita faham coach banyak jadual-jadual yang dipenuhi dengan untuk kita nak consult orang kan coach. Alright, soalan yang terakhir saya, betul-betul terakhir saya. Buku ni coach, saya nak tanya dekat coach, buku ni ada tak terjual dekat mana-mana selain daripada dekat dalam live? Buku tak ada. Kita hanya jual dekat live live. Dan tak tahulah ada iklan dekat Facebook ke, tapi yang setahu kita ada jual di live lah. Tapi definitely tidak ada dijual di bookstore. Dan buku ni bagi saya is a must yang harus dimiliki, sebab bagi saya di Malaysia ni tak ada lagi buku yang menulis directly macam mana nak jadi manager. Faham? Tak ada. Right? Buku orang putih mungkin ada, tapi buku orang putih tu pun buku itu pun dia dalam banyak dalam bentuk teori. Faham? Tapi buku ini yang kita tulis, yang saya tulis ini macam saya cerita tadi, hasil daripada desakan daripada audience kita. Dan yang saya tulis ni adalah rakaman 20 years pengalaman saya dalam bidang pekerjaan dan juga dalam bidang dalam bidang perniagaan, dalam kapasiti saya sebagai manager dan juga sebagai leader. Dan menariknya apa yang saya buat pada buku, saya tulis buku ini, isu yang paling besar adalah manager ini dia patut improve communication. Tapi sebab mungkin dia tidak ada point ataupun dia tak ada insight dari sudut saya nak cakap apa betul. Nombor satu nak cakap apa, nombor dua nak cakap apa, kemudian apa skrip saya kan, kenapa saya kena cakap macam ni. Jadi dalam buku ni saya ada buat untuk ada banyak situasi yang seorang manager kena hadapi. Situation nak panggil staff untuk isu disiplin, nak panggil staff untuk isu performance, nak panggil staff untuk nak meeting kali pertama sebagai manager. Contoh situation yang perlu dilalui oleh seorang manager. Dan saya berikan sekali apa yang kena cakap nombor satu, kenapa kena cakap macam tu, dan apa skripnya. Maksudnya full. Ya, skrip sekali. Sebab itulah isu yang saya jumpa dalam pasaran. Jadi buku ini saya tulis exactly menyelesaikan masalah manager. Jadi kalau pesanan saya untuk manager, akhir sekali kena tingkatkan kompetensi dia sebagai manager, dan dia kena belajar communication. Dan dalam buku ni kita dah berikan banyak panduan yang langsung. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, memang rugi kalau tak grab buku 100 Hari Tukar Staf Jadi Manager. Sebab apa, buku ni memang 100% dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu dan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Bahasa bukan bahasa buku sangat. Betul. Bahasa bercakap. Dan yang paling penting sekali, siap ada skrip Ada skrip. Siap ada skrip. Jadi kepada anda semua, memang rugi kalau tak grab buku 100 Hari Tukar Staf Jadi Manager. Jadi kepada Coach Ida, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana datang ke studio kami untuk bersama-sama dengan kita pada sesi podcast kita. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan jemput lagi Coach. InsyaAllah. Untuk mungkin ada soalan-soalan daripada penonton-penonton di luar sana. Mungkin dia nak tahu sebenarnya lebih detail. Tapi cuma hari ni saya hanya keluarkan beberapa soalan yang saya sempat menulis hari ni kan. Dan kita pun santai-santai kan. Kita santai-santai tak dalam sangat. Relax ya. Jadi kalau dia sebenarnya kalau nak dalam lagi, korang kena beli dulu buku ni, barulah korang boleh faham, betul tak? Barulah kita boleh ada sesi soal jawab kat situ. Barulah penonton boleh faham apa yang coach cuba sampaikan tadi tu. Jadi kepada coach sekali lagi terima kasih bersama dengan saya Abang Manager. Jadi kepada coach saya mengucapkan selamat jaya. Dan insyaAllah kalau ada siri yang terbaru, keluaran buku yang terbaru ke, InsyaAllah mungkin boleh dapatkan. Tapi yang paling penting sekali, dapatkan dulu buku 100 Hari Tukar Staf Jadi Manager. Jadi kepada anda semua, saya Abang Manager bersama dengan Coach Ida mengucapkan
Terima kasih kepada anda semua yang menonton kami pada malam ini, dan insyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain podcast, tajuk yang berbeza, tapi insyaAllah kita akan cuba jemput coach untuk di masa akan datang. Terima kasih. Sama. Alright, Assalamualaikum semua.